Tahun 2025 terus menyaksikan bumi Palestin terus dibasahi dengan air mata dan juga darah. Dahulunya Palestin begitu sibuk dengan harapan, sekarang sunyi dengan runtuhan. Namun kita tidak pernah diam untuk berbicara tentang bumi yang kita cintai ini. Apakah yang berlaku kepada realiti semasa sejak daripada awal tahun hingga sekarang? Bagaimana Israel telah membawa rakyat Palestin menuju ke satu tempat lebih sempit daripada Melaka untuk dihimpunkan di Tanah Rafah. Lalu, apa yang terjadi pada situasi pada kali ini menyebabkan kita umat Islam mahu melihat dunia ataupun harapan kepada rakyat Palestin, terutamanya tanah Gaza yang kita cintai. Bagi membicarakan topik yang begitu penting pada waktu petang yang berbahagia ini, kami berbesar hati membawakan anda fikrah untuk kita berbincang tentang jihad Palestin dan kita nak meneruskan perbincangan kita tentang pembangunan semula tanah Palestin. Bagi membicarakan dua topik ataupun topik yang penting ini, kami membawakan dua orang panelis yang saya fikir tidak perlu diperkenalkan lagi, telah terlibat begitu lama dalam perjuangan kemanusiaan Palestin. Saya memperkenalkan di sebelah kiri saya, sahabat saya yang berbahagia, Datuk Dr. Sani Arabi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berpakaian begitu signifikan dengan mapi Malaysia. Dan kita nak bicara tentang Palestin, insya-Allah. Dan bersama dengan yang bagi Datuk adalah Ustaz Nur Azam Bahadur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Ustaz. Baik penonton sekalian, bagi anda yang menonton kami di TV1 maupun Facebook JAKIM, anda boleh terus kongsikan dan tag teman-teman anda supaya pada petang ini biasanya kita berbicara tentang topik-topik yang santai, tapi pada petang ini kita mengarahkan sedikit, meninggikan aras perbincangan kita agar kita sedar situasi yang berlaku di tanah Palestin. Baik, saya nak mulakan dengan Ibu Datuk terlebih dahulu. Mungkin kerana topik ini selalu dibincangkan sampai kita pun tak perasan apa yang berlaku situasi terkini. Mungkin Datuk boleh mulakan apa yang sedang berlaku situasi terkini di tanah Palestin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, seluruh rakyat Malaysia, saya kira petang ini kita akan buktikan dengan kita rungsing dan juga kita berbincang, ini adalah satu pembuktian bahawa kita sedang masih ingat kepada Gaza. Soalan yang ditanya itu adalah soalan yang sebenarnya tak semacam dulu, kerana kita melalui fasa perang yang bagi saya ini adalah dalam perang moden antara yang paling lama dan paling gagal. Dan yang kebelakangan ini yang mendukacitakan dan sebenarnya mendebarkan apabila semua bantuan kemanusiaan digagalkan untuk masuk dikala seluruh dunia sedang ada pesta dan juga persidangan berkenaan dengan hal-hal SDG ataupun kemanusiaan. Dan lebih parah lagi dengan geopolitik yang sedang berubah dengan US, dengan perbincangan tarifnya. Dan kita nampak seolah-olah winning game ataupun kad itu dipegang dan dikongsi oleh dua kuasa besar dunia, iaitu US dan juga Netanyahu, dan memberi laluan sebesar-besarnya untuk mereka berbuat apa saja. Asalnya mereka bercakap berkenaan mengambil Gaza, kemudian ingin seolah-olah membeli dan juga menjualnya kepada pihak Israel. Dan yang terakhir yang langsung terkorban adalah aktivis kemanusiaan kita sendiri. Kalau 8 orang itu terkorban atas kerana kesilapan daripada drone dan sebagainya, apa pula jawapannya apabila selang 2 hari bangunan United Nations PBB juga diserang, ambulans habis dimusnahkan, dan bantuan kemanusiaan hingga saat ini, kita tidak berbicara berkenaan setahun yang lepas, dalam kadar yang paling terdekat sudah masuk hampir 10 hari seluruh bantuan makanan, ubatan dihentikan sepenuhnya. Baik tu, sebelum saya nak beralih pada Ustaz Nur Azam. Sebelum kejadian ini ada berlaku gencatan senjata. Tiba-tiba berubah kepada taktikal menyerang. Dan kita lihat ada faktor geopolitik ataupun sentimen politik kepada Netanyahu yang sudah tidak mendapat sokongan dalaman. Adakah ini satu taktik untuk meraih semula sokongan dengan menyerang kembali Palestin?
dari sisi pandangan yang lain, saya merasakan dalam pemerintahan Biden yang sebelum ini yang dikatakan sangat lemah, Trump mengambil alih dengan bahasa kasarnya merotan dunia Arab yang sudah pun beralih arah. Ada yang nak buat BRICS, ada yang mula berbaik dengan China, ada yang berbaik dengan Rusia dengan membuat satu barter trade. Okey. Kalau tak mahu kembali berkawan dengan kami US, kami akan buat sesuatu kepada Gaza. Ini mesej yang bukan sahaja dia jadi sebagai satu mesej yang tersembunyi. Itu sudah dibicarakan, sudah dibahaskan dan sudah ada perancangan seolah-olah selesai Gaza, kita masuk dan bina perancangan ataupun tanah haram seperti mana yang mereka telah pun berjaya lakukan sekian lama. Baik. Ini satu benda yang saya fikir umat Islam perlu sedar apa yang sedang berlaku. Mungkin Ustaz Nur Azam boleh tambah sedikit. Dengan situasi yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi, apa yang boleh kita buat sebagai umat Islam ataupun bagaimana kita nak membina ekosistem kembali Palestin dengan yang berdaya tahan dan sebagaimana harapan yang kita nak membina semula Palestin, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudahu wa ba'du Datuk dan juga Ustaz serta para penonton. Saya akan mulakan dengan sebahagian petikan daripada hadis Rasulullah SAW yang akan memperingatkan kita tentang tanggungjawab kita. Yang mana bagi Rasul ketika ditanya tentang berikan kepada kami fatwa kamu, apa panduan kamu wahai Rasulullah tentang Baitul Maqdis. Sahabat yang sudah bertanya lebih awal. Dan kesimpulannya Rasul fa in lam ta'tuhu wa tusallu fihi, kalau kamu tidak mampu sampai ke sana dan tunaikan solat di sana, fa ba'athu bi zaitin yusraju fi qanadilihi, maka hantarlah dengan minyak yang boleh dijadikan pelita untuk hidupkan api di Baitul Maqdis. Ini penting kita faham dari segi kita bincang tadi tentang apa yang kita boleh mainkan. Yang pertama sekali kita kena ingat Baitul Maqdis adalah pesanan Rasulullah buat kita. Baik. Dan disebut tentang dihidupkan api itu kita kena tengok sebab Rasul fab'athu irsal, hantar. Maksudnya Rasul isyarat bukan setakat yang dekat. Maksudnya yang jauh pun perlu hantar. Kalau tak mampu sampai maka kena hantar. Bila hantar itulah kita sebut tentang ekosistem bantuan keseluruhan umat Islam, macam mana daripada yang jauh boleh sampai. Di sini perlunya wujud kita kata kerjasama yang rapat antara NGO, kerajaan dan seluruh umat Islam. Cuma kita bincang dalam konteks kita ni, tentulah kita nak pastikan umat Islam ni dapat digerakkan kesedaran mereka bahawa Palestin, Baitul Maqdis adalah tugas kita. Dan tugas itu sekiranya kita tidak mampu sampai ke sana, kita perlu hantar apa sahaja yang mampu mengekalkan kehidupan mereka di sana. Baik. Isyarat kepada minyak itu bukan sekadar minyak saja. Tapi kalau kata Rasul sebut tentang hidupkan lampu untuk orang solat di sana, maksudnya di sekeliling itu perlu stabil. Di sekeliling itu orang di sana perlu hidup dan perlu hidup dengan sempurna. Jadi situlah kita sebut kita perlu pastikan saudara-saudara kita di sana akan dapat kita bantu untuk bangkit semula dan dapat kehidupan yang selayaknya dengan apa yang patut mereka dapat dan sepatutnya kita sebagai umat Islam dapat. Baik. Tapi Ustaz, kita sebagai orang Islam kita tahu bahawa Baitul Maqdis hak kita. Tapi kalau Yahudi pun mereka klaim itu tanah mereka juga. Kristian pun klaim bahawa ini tanah suci mereka pula. Jadi bagaimana kita nak membuktikan ataupun kita nak merasai bahawa ini tanah suci kita? Dan kalau kita baca buku yang menceritakan tentang tanah suci ini, mereka kata umat Islam sepatutnya tanah suci mereka di Arab Saudi, bukan di Palestin. Kalau begitu, nak jawab macam mana, Ustaz? Kita jawab sebenarnya para Rasul itu, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW sebut. Ketika mana Rasul sampai ke Madinah, dan Rasul dapati, sahabat-sahabat dapati orang Yahudi sedang berpuasa. Okey. Dan mereka jawab, ini adalah hari di mana Musa diselamatkan. Apa jawapan Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Musa berbanding kamu. Ini jawapan kita. Para Nabi adalah membawa risalah yang sama. Dan mereka meneruskan risalah yang dibawa daripada Nabi Adam sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka kitalah yang lebih berhak dengan ajaran para Nabi. Dan kitalah, sehingga kan orang Islam ini, yang kita kata kita lebih berhak dengan para Nabi ini. Sekiranya saya sebut, saya beriman dengan Rasulullah SAW. Saya beriman bahawa Nabi Isa itulah Rasul utusan Allah. Tapi disebabkan kita tengok yang dilakukan oleh orang Yahudi ini cukup kejam begini, kita kata kalau kita aku tak mau beriman dengan Nabi Musa.
maka jadi kafir sebab kita menolak Nabi. Jadi bila semua yang mereka dakwa itu, dan orang Yahudi ini terkenal dengan cukup pandai memutarbelikkan fakta, menyembunyikan maklumat sehingga kitab-kitab pun diselewengkan. Mereka akan berusaha untuk putarkan ataupun putarbelikkan fakta sejarah. Tapi kita kena terus kekal menyebut bahawa ini adalah milik kita berdasarkan fakta-fakta bahawa inilah jalan para nabi. Inilah jalan yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah milik kita. Masya Allah. Tegas dan juga tepat jawapan yang diberikan oleh Ustaz Anwar Azam tadi. Mungkin saya nak sambung semula bagi Datuk. Adakah ini semangat yang ada kepada para sukarelawan, aktivis kemanusiaan? Sebab kalau nak tengok tempat-tempat lain pun bantu juga. Tapi kalau nak bantu di Palestin, dia jadi semangat lain macam sikit. Adakah ini yang terkesan itu? Saya boleh setuju 100% kerana kita bukan sekadar membantu. Bukan sekadar tercabar dengan apa yang dibuat kepada hal kemanusiaan. Saya bercakap dalam kerangka bukan orang Malaysia sahaja, tetapi kalau kita tengok daripada aktivis yang di luar negara. Saya sempat terperangkap di dalam bumi Gaza sepanjang perang 2012. Semasa saya ke Hospital Shifa dan saya lihat para doktor pakar ini adalah daripada bangsa kita panggil orang putih. Kenapa dia sanggup duduk? Kerana kemanusiaan telah dicabar, telah diinjak. Dan yang keduanya, kita bercakap berkenaan jihad. Apabila jihad dalam kerangka yang kita sebutkan tadi, seperti mana yang Ustaz Azam sebutkan, bahawa Israel, Zionism, dia suka memutarkan fakta. Dan kita melihat depan mata kita betapa kita TikTok menyatakan bahawa begini, UN mengatakan begini, mereka memutarbelikkan, ditipu kita hidup-hidup. Jadi jihad bagaimana yang kita nak bawa dalam perang kali ini? Jauh kita untuk nak pergi. Nak melintasi Sinai itu saja ada sekitar dalam 21 checkpoint. 21 checkpoint itu dijaga supaya tidak berlaku yang bermasalah ini sampai ke sana. Dan saya kira kenapa semangat itu perlu diteruskan macam Ustaz sebutkan sebentar tadi, kerana kita perlukan peranan daripada semua pihak. Bukan sukarelawan daripada NGO saja, tetapi pemikir strategis, termasuklah apa guna rakyat Malaysia, NGO Malaysia yang pergi buat demo tetapi tidak disokong oleh pihak kerajaan. Ini saya kira kelebihan yang ada kepada Malaysia. Kita secara terang-terangan daripada pihak menteri sampailah Perdana Menteri, sambil kuasa dunia sedang cuba mengungkung kepimpinan negara dengan beraninya menunjukkan ini ketegasan kita. Jadi itu memberi satu cerminan bahawa teruskan, dan ini juga dimasukkan dalam kerangka jihad, melawan sesuatu yang sangat jahat dan sangat zalim. Alhamdulillah, saya fikir ini satu input yang sangat menarik, bahawa suara dan juga tindakan. Petak negara kita kecil tetapi suaranya besar. Itulah yang menggerunkan bagaimana puak-puak yang ini untuk terus melihat bagaimana peranan Malaysia. Namun persoalan yang timbul setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan solidariti rakyat Malaysia kepada Palestin dan mengumumkan untuk membina semula Palestin dalam keadaan situasi semasa, bagaimana ia boleh direalitikan. Kita akan bincang seterusnya dalam Fikrah Kita Berjeda seketika.
Alhamdulillah kita bertemu semula dalam Fikrah. Pada petang ini kita membicarakan tentang jihad Palestin. Bagi anda yang menonton kami di mana-mana platform, anda boleh menumpahkan komentar anda terutamanya di live Facebook JAKIM. Boleh memberi komen anda ataupun semangat doa apa sahaja yang boleh anda titipkan. Mudah-mudahan kita dapat nyatakan suara kita kepada isu jihad Palestin. Baik, sebelum saya nak kembali perbincangan tentang pembinaan semula Palestin yang seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi ada juga suara-suara sinis, Ustaz Azam, yang mengatakan apabila berlaku sahaja serangan Israel kepada Palestin, yang kita boleh buat hanya doa. Nak hantar tentera, tak boleh, nak hantar sumbangan, tak boleh dan sebagainya. Jadi doa. Jadi seolah-olah suara ini memperkecilkan tentang kuasa doa. Apa respon saya? Yang pertama Ustaz, Datuk, kita kena lihat. Kalau kita bicara tentang jihad pun, dia sangat berkait tentang al-istita'ah, kemampuan. Okey. Dan tentulah tahap kemampuan seseorang itu tidak sama dengan seorang yang lain. Tapi ada perkara yang sama, semua orang insya-Allah akan dapat laksanakan, itulah doa. Dan kita perlu ingat bahawasanya doa adalah lambang kehambaan. Dan kita sebagai hamba kita kena ingat juga, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah. Tugas kita berdoa itu jangan dipandang lekeh, dia kata doa saja Allah, doa. Yeah. Sedangkan doa itulah lambang kehambaan dan permohonan kita kepada Allah. Dan ia lambang bukan setakat lambang kehambaan, dia lambang kita redha dengan apa yang Allah Taala tentukan, dan lambang kita tidak putus asa. Sebab salah satu adab berdoa lah, jangan kita dia panggil ta'ajjul atau isti'jal. Apa tanda isti'jal? Dia nak segera berlaku. Dia nak segera terhasil. Sedangkan kita lihat kalau kita sebut tentang amal ataupun kita kata harapan ini disebut oleh sebagian pengkaji sejarah bincang tentang zaman sebelum ini juga pernah berlaku, itulah Baitul Maqdis Al-Aqsa dikuasai oleh tentera solid. Dan berapa tempohnya? Lebih panjang daripada tempoh yang kita hadapi sekarang. Jadi doa bukan perkara kecil, sebab ini hubungan kita dengan Allah. Bahkan dialah lambang keimanan kita dan lambang perakuan kita. Ya Allah, aku usaha, aku bagi duit, aku bagi juga sumbangan, aku berikhtiar, aku buat perancangan. Tetapi aku yakin yang akan menentukan adalah kamu. Ia tak sepatutnya kita memperlekehkan Allah. Bahkan teruskan berdoa sambil-sambil juga kita cari jalan berusaha dengan kadar kemampuan kita. Baik, wah, ini satu, kita kena ada rasa kehambaan kita dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebagaimana soalan yang saya gantung sebelum kita berhenti rehat, Datuk, tentang bagaimana Malaysia nak menawarkan khidmat membina semula Palestin. Namun kita nak melihat apa ruang-ruang yang kita ada dengan cengkaman yang dibuat oleh Israel dan juga tahanan-tahanan yang dibuat. Apa ruang, Datuk? Ya. Saya ulas sikit apa yang Ustaz Azam sebutkan tadi, iaitu kita cepat sangat gelojoh mahukan keputusan. Ini maraton yang panjang. Jangan cepat lelah. Kerana alhamdulillah dalam fasa ini pun Allah sudah menunjukkan betapa kumpulan musuh mulai gurun. Dipanggil tentera-tentera simpanan, tetapi tentera simpanan sendiri tidak mahu untuk menyertai perang. Jadi kita lihat ada pergolakan di dalam musuh sendiri. Itulah doa-doa yang telah dimakbul oleh Allah, tetapi kemenangan boleh jadi bukan besok. Berbalik kepada soalan yang saya kira sangat besar untuk dimainkan oleh Malaysia. Soal apa bandar wakaf ini, saya rasa rakyat Malaysia sudah jelas, sudah menyokong, alhamdulillah. Tetapi peranan yang lebih utama seperti mana yang kita kata tadi, mengenali musuh kita. Kalau musuh kita bukan biasa-biasa, dia mempunyai Jewish National Fund. Ada lebih kurang 10 fund sehingga saat ini, daripada zaman sebelum mereka takluk dan juga membeli di Ottomania, bukan daripada Ottoman, tetapi cuba membeli daripada Sultan Ottomania, sampai hari ini mereka begitu tersusun. Mereka bukan tunggu perang baru ada dana, mereka ada master plan. Tetapi ditanya kepada kita, kita nak gelojoh besok menang. Dikala orang Gaza sendiri masih kalamkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Instead of mereka boleh segera untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Tetapi tidak, kerana mereka mengetahui mereka berdepan dengan musuh yang sangat tersusun. Jadi
peranan Malaysia, walaupun kita secara sinis ada setengah pihak yang kecil melihat bahawa seolah-olah macam kita berbuat sesuatu yang besar tetapi tidak memberi kesan. Di mata kami melihat bahawa perlunya peranan seperti ketua kerajaan untuk bercakap di tengah-tengah pimpinan kerajaan lain. Boleh jadi dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluar, kesaan yang dikeluar, negara-negara besar yang berjiran lebih semangat untuk berbuat sesuatu. Ini dibuktikan secara konsisten. Bukan saja di pentas-pentas OIC, itu sudah biasa. Tetapi bercakap dalam kadar, mengajak, bukan saja mengecam untuk berbuat sesuatu. Jadi saya kira untuk menghasilkan satu bandar wakaf milik Malaysia, sama ada kecil ataupun besar, ini menjadi sebagai satu perintis dan rujukan. Kalaulah dunia boleh meniru Beit Hanun diambil oleh Malaysia, Dir al-Balah diambil oleh Indonesia dan sebagainya, saya pasti kerajaan haram seperti Zionis ataupun Netanyahu pasti gentar kerana setiap titik dan inci ini dicerminkan dengan kepunyaan kuasa-kuasa dunia yang sedang ada dia punya jejak ada di situ. Untuk menggetarkan musuh, dia perlu ada konsistensi, istiqamah kita dalam berjuang, dan inilah yang fikrah bawakan untuk kita buka minda untuk lihat bagaimana kita nak buat perancangan yang tersusun, sebagaimana musuh begitu tersusun, dan kita mesti double up kita punya perancangan dan tindakan. Mudah-mudahan matlamat kita tercapai. Bukan hari ini, mungkin masa depan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Fikrah kembali kepada anda. Kita seperti biasa di Fikrah mencakar minda, membuka minda umat Islam untuk melihat isu-isu umat Islam, dan kita sedar untuk bertindak sebagaimana yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Kalau kamu kasih kepada seseorang mukmin lain sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Baik, kita nak kembali ke dalam perbincangan kita semula. Kita sebut tentang maraton yang panjang dalam pembelaan Palestin ini. Dia memerlukan satu semangat yang jitu. Saya lihat kebimbangan saya lah sebagai seorang pemerhati adalah normalisasi isu ini. Sudah lihat, biasa. Dan bagaimana generasi baru, kalau generasi dahulu menerimanya sebagai satu jihad yang begitu besar, semangat. Tapi sekarang dia rasa macam dah tiap-tiap tahun berlaku. Apa yang kita nak endah? Macam mana hembusan semangat untuk sedarkan generasi hari ini tentang perjuangan maraton Palestin, Ustaz? Ini berbalik kepada tugas kita lah, generasi yang kita sebut kita bimbang, generasi muda. Ini tugas kita. Okey. Generasi semasa ini, kita perlu pindahkan pengetahuan itu, kita perlu pindahkan perasaan itu, dan kita perlu pindahkan penghayatan itu kepada generasi kita. Dan ianya tidak akan berlaku melainkan dengan pendidikan dan juga membina kesedaran. Saya bagi contoh bagaimana yang dibuat oleh Fadilatul Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, sekarang ini Menteri Wakaf Mesir. Di beberapa bulan sebelum ini disebut tentang keperluan kita sampaikan mesej tentang Al-Aqsa milik kita. Al-Quds, masjid utama kita, selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi.
dibuat buku, dihasilkan buku dalam bentuk komik yang sederhana. Tapi sesuai untuk kanak-kanak, dalam itu disampaikan tentang maklumat tentang Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk dia, keluasan. Dan Tuan Syekh sebut, saya tertarik, dia kata keluasan sebenar tapak Masjidil Aqsa, tanah haram Masjidil Aqsa itu adalah sebanyak, kalau dikiaskan lebih kurang 35 saiz pandang bola. Bukan sekadar gambar yang ditonjolkan pada kita saja. Itu membina kesedaran, disebut di mana pintu mana, di mana tempat buruk. Jadi itu semua akan bina alaqah, hubungan jiwa kita dengan Baitul Maqdis. Kemudian disampaikan juga dalam itu penipuan-penipuan, kezaliman pihak Israel ini, supaya anak-anak di peringkat rendah lagi sudah faham. Ini tanah kita, ini milik kita. Saudara-saudara kita sedang dizalimi dengan wajah yang tidak pernah berlaku sebagaimana yang kita lihat, dan sangat-sangat buruk. Jadi saya kata pendidikan dan penyampaian mesej itu perlu berterusan. Ini kalau kita bincang tentang generasi yang akan datang. Dan setiap peringkat lah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, perlu ada perancangan. Dan kalau kita sebut mungkin di sekolah, dan alhamdulillah telah berlaku dan telah dilakukan hari memperingati dan solidariti bersama Palestin, dibuat dalam bentuk penyampaian maklumat, penyampaian kesedaran, dan diterang rasional kenapa kita kena bantu. Dan juga satu lagi kita tak boleh lupa, dan alhamdulillah saya ingat benda ini telah dilaksanakan. Kita tidak lupa doakan Palestin di dalam setiap khutbah kita. Saya perhati benda itu sangat memberi kesan. Setidak-tidaknya dia sedar masih lagi kita sedang dalam fasa perjuangan dan fasa perlu menuntut hak kita. InsyaAllah itu akan, sekiranya percakapan ini berterusan, suara yang kita suarakan ini pun berterusan, insyaAllah semangat itu dia tidak akan luntur, kefahaman itu tidak akan pudar, insyaAllah. Kalau disentuh dalam aspek pendidikan, Datuk, adakah sudah tiba masanya kita memasukkan subjek Palestin dalam pendidikan kita, kurikulum kita, untuk memastikan generasi kita ini tidak lupa tentang isu Palestin? Sesuai ke tak? Saya kira perbincangan kita ini mungkin didengari oleh pihak pimpinan kerajaan. Tentu. Sudah pasti saya menyokong, dan kita perlu memberi kekuatan yang penuh, kerana Palestina ini isunya adalah satu contoh yang pasti jelas berkenaan dengan kemanusiaan. Kita tidak bercakap berkenaan dengan dunia Muslim, tetapi kita melihat bagaimana gereja-gereja juga dimusnahkan tanpa ada justifikasi. Ingat, mereka menyatakan mereka ini ada teknologi yang tinggi. Kalau drone dalam dokumentarinya, dia sudah buat plotting. Kalau kawasan ini apa benda, dia tahu dah ini rumah siapa, ini rumah siapa. Tetapi dihancurkan 100%. Dan ketika sebelum berlakunya genjatan senjata, mereka telah pun buat ground invasion dengan harapan untuk musnahkan Hamas. Ismail Haniyeh sudah pun syahid. Yahya Sinwar sudah pun syahid. Apa justifikasi akhir mereka sekarang ni? Mereka pergi kepada hal tebusan. Bahasa mudah, mereka sudah pun kehabisan justifikasi. Jadi yang kita lihat sekarang ini, peranan dalam pendidikan seperti mana Ustaz Azam sebutkan tadi, pendidikan bukan memberi kefahaman berkenaan perang sahaja, memberi kefahaman di mana naratif yang salah. Kalau kita merasakan bahawa Zionis ini tidak sampai ke dunia Malaysia ini, saya kata kita sedang bermimpi. Kerana mereka sudah masuk di dalam TikTok dalam hal yang kita tak perasan, iaitu naratif yang sebenarnya itu adalah trofi mereka. Daripada zaman dulu, trofi mereka adalah memanipulasikan fakta. Dan hari ini kita lihat di mana keterujaan dan sokongan ataupun perancangan untuk kita menepis perkara ini. Ini perkara yang paling mudah dikala di pihak musuh ambil seinci tanah, dibawa pendatang haram, dibina, diberikan duit dan sebagainya. Dikala kita yang kalau nak pergi berjihad, yes, saya sedang berjihad. Kita sedang mewakafkan diri kita. Tetapi seorang keluarga yang tidak berdosa terkorban di Gaza, adakah kita menyara keluarganya? Soalan ini kita tak mampu menjawab. Kerana kita masih lemah dalam hal sokongan berterusan. Tetapi ini bukanlah bermakna bahawa kita begitu teruk. Baik. Masa kita buat bersama dengan My Aqsa Defender, iaitu Israel Cuak, 351 juta hashtag trending. Masya Allah. Seluruh dunia. Seluruh dunia yang duduk di merata-rata tempat juga buat pusingan hashtag ini. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia
bersama dengan kita. Cuma kita tidak dibudayakan untuk turun di lapangan seperti mana di London. Di London dengan yang blond dan sebagainya mengangkat spanduk. Tetapi kita soal bila kita kata sokongan berkenaan dengan bandar wakaf, sokongan berkenaan Gaza, lihat saja di atas pentas daripada semua parti bersatu. Betul. Semua tidak kata negatif kerana kita tahu Palestin ini sesuatu kita berhutang kepada kemanusiaan. Jadi kefahaman pendidikan yang perlu kita fokus sekarang ini tidak seperti pendidikan sebelumnya. Dia lebih melihat bagaimana anak-anak muda sekarang boleh diberikan peranan menjadi sebagai ejen, bercakap dan juga melihat, mengkaji fakta-fakta di mana penipuan yang dibuat. Dan mereka sekarang ini, anak-anak muda ni, mereka begitu teruja. Mereka menggunakan AI, melihat bahawa ini fakta yang salah. Ini yang kita perlukan. Jadi Malaysia hari ini saya kira pergerakan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan pihak NGO bersama dengan seluruh rakyat, kita bukan lagi bercakap berkenaan pembelaan Gaza biasa-biasa. Kita sudah mobilize satu pergerakan iaitu wakaf untuk sebagai national agenda. Kita mengharapkan bahawa Malaysia menjadi mediator mendesak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri teruskan pergi berjumpa Jerman, pergi berjumpa sekian dan sekian, mendesak, gunalah apa cara sekalipun. Menteri Komunikasi, saya kira tak pernah berlaku lah daripada pengalaman saya. Setiap hari tengok dalam RTM, betul, yang Muslim, yang non-Muslim pakai maflah. Dan ada hujung ayatnya bahawa dari sekian ke sekian. Ini satu perkara kecil tetapi istiqamah dan juga konsisten. Begitu juga dengan bahagian Kementerian Agama. Kalau perasan, kita perlu mantapkan lagi dan penuhkan lagi dengan program-program. Ini telah dilakukan, kita masuk fasa yang lebih kritikal iaitu kita perlukan sokongan semua orang. Kita boleh berbeza dalam beberapa perkara, tapi isu Palestin kita kena bersatu. Dan inilah kekuatan kita dan semua pihak boleh memainkan peranan masing-masing, termasuklah generasi muda dengan kecekapan teknologi dan sebagainya. Dan inilah yang kita mahukan supaya suara Malaysia, suara keramat dalam isu Palestin. Kita akan berehat sekali lagi. Sekembalinya nanti kita akan kupas lebih mendalam tentang jihad Palestin. Kembali semula dalam Fikrah, kita terus membicarakan pada petang ini tentang jihad Palestin. Pelbagai ruang dan sudut telah kita bincangkan. Namun kita nak tiruskan perbincangan kita tentang makna jihad. Jihad ini bukan satu kata-kata ungkapan ulama, tetapi ia termaktub di dalam Al-Quran. Ia boleh jadi satu kekuatan sekiranya difahami dengan betul, dan ia boleh jadi satu kemusnahan sekiranya kita salah faham tentang makna jihad. Baik, kita nak bersama dengan kedua-dua panelis kita. Ustaz Razam terlebih dahululah. Jihad ni apa maknanya? Adakah jihad ni perang semata-mata ataupun jihad ini lebih luas dalam konteks Palestin? Silakan. Bila kita sebut kalimah jihad, kalau kita rujuk pada kitab-kitab fiqh, dia akan datang dengan dua makna. Satu makna yang khas. Maksud khas adalah al-qital fi sabilillah. Peperangan, mengangkat senjata di jalan Allah berhadapan dengan musuh. Khususnya yang masuk menjajah dan juga masuk ke dalam tanah air umat Islam. Dan jihad juga datang dengan kata-kata yang dengan makna yang lebih am,
Bila makna lebih am ini, para ulama kita menyebut apa sahaja amal soleh, apa sahaja usaha, apa sahaja tindakan yang kita buat untuk meninggikan kalimah Allah, untuk membela umat-umat Islam yang saudara-saudara kita yang tertindas, kesemuanya termasuk di dalam kalimah jihad dengan makna yang am. Di sebarang amal soleh yang dibuat untuk mempertahankan agama kita dan juga mempertahankan saudara-saudara kita. Jadi tentulah bila kita bicara sekiranya tiada kemampuan pada kita untuk melakukan yang khas tadi, masih terbuka luas jihad-jihad dari sudut yang lain. Sebagaimana yang disebut oleh Datuk tadi, antara jihad penting zaman kita ini disebabkan pandangan dunia terhadap isu Palestin ini ada dua kutub. Satu yang melihat dengan yang telah diputar belitkan, melihat bahawasanya yang teraniaya adalah orang pihak Israel. Jihad kita dengan kemampuan kita, fakta yang kita ada, kemampuan kita melakukan video dan apa Dr. sebut tadi sampai 350 juta hashtag. Maksudnya ini peranan kita untuk kita sebarluaskan kefahaman yang benar. Apa yang kita ruang, kita boleh betulkan fakta, video yang jelas kita terangkan, kita bangkitkan kesedaran. Walaupun dari segi medianya mungkin ada adabnya, kita tengok, kita zahirkan siapa yang menjadi mangsa. Zahirkan apa yang dilakukan kekejaman oleh pihak ini supaya pandangan mata dunia berubah. Ini antara jihad yang kita boleh lakukan. Tentulah jihad juga jihad yang kita sebut sebagai jihad harta. Kita berkongsi rezeki kita secara konsisten, kita sampaikan kepada pihak yang kita yakini boleh menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Itulah jihad yang kita mampu buat. Dan sebab sekarang ni fasa kritikalnya adalah usaha pihak Israel untuk mengeluarkan saudara kita dari Gaza. Dia bagi tahjir, ini pengusiran. Dan ini yang cuba dipertahankan. Saudara-saudara kita minta mereka bertahan, kita berdoa mereka dapat bertahan. Tidak keluar, kalau dah keluar maka tamatlah. Ini antara jihad yang kita boleh buatlah, kita beri sokongan sepenuhnya supaya saudara-saudara kita sana dapat kekal berada dan binaan bandar itu kita bina, insya-Allah ini akan mengukuhkan semangat saudara kita untuk berada di sana dan untuk berterusan di sana. Dan itulah jihad. Jihad ini dengan kemampuan yang kita boleh buat. Termasuklah yang kita akhir tadi kita sebut, jangan lupakan doa saudara kita. Masya-Allah. Tapi bila kita jadikan satu perkataan kalimah frasa jihad itu kadang-kadang ia dipandang dalam kerangka umat Islam sahaja. Tetapi bagaimana kalimah ini juga boleh jadi satu semangat kepada rakan-rakan kita yang lain untuk berjihad kepada kemanusiaan, isu kemanusiaan, Datuk? Saya ambil balik pengalaman saya masa 2012. Sehari sebelum berlakunya ground invasion pada ketika itu, which is akhirnya berlaku gencatan senjata, saya minta daripada pihak lapangan bahawa boleh tak saya membantu. Kalau perlu angkat senjata, saya nak angkat. Which is saya sendiri masa ketika itu tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu berkenaan ketenteraan. Apa yang dikalamkan oleh mereka sehingga saat ini, saya masih bertanya soalan yang sama walaupun saya berada di Malaysia, bahawa kami perlukan kamu untuk bercakap. Ini senjata kamu, suara kita. Hari ini saya baru rasakan bahawa suara itu mampu membuatkan seluruh dunia mengundi untuk mengancam dan meletakkan Netanyahu di dalam list pengganas dunia. Walaupun tak dapat berbuat apa-apa, lihat dari segi yang lain, perang yang kita mainkan ini sudah pun membuahkan hasil. Israel bagaimana hebat sekalipun, mereka ni ada soft spot mereka, iaitu soft spot mereka reputasi mereka tak boleh. Mereka cukup pantang kalau reputasi mereka dikoyak. Jadi hari ini ada bibit-bibit kemenangan dan jihad yang seperti yang kita mahukan. Kalau kita tak dapat untuk menghantar tentera, adakah kita tak dapat berbuat apa-apa? Bukankah kita ada jihad perang digital? Masuk dalam sosial media, teliti semula komen-komen orang yang berpandangan serong berkenaan dengan kesatuan untuk membela Gaza. Kadang-kadang kita tengok page itu ataupun kita tengok dia punya profil itu 6 bulan seperti macam hidup, tetapi sebenarnya ini macam robot. Mereka ni di blok mana ni? Pasal kita tahu di Malaysia ini di sebelah kiri dan kanan menyokong Gaza. Mereka ni siapa? Jadi kalau kita nak isytiharkan perang dan nak betul-betul jihad moden hari ini banyak perlukan kita. Jadi memberi sokongan dan juga membuat pelbagai program untuk diisi dan juga mengemarahkan itu juga membawa suara yang sangat besar. Apa guna kalau katakan kita nak pergi berperang macam saya kata sebentar tadi. Orang di Gaza sudah 2.2 juta. Mereka sudah pun mempertahan dan juga membina diri mereka.
Don't worry, sekadar bagi sokongan. Sokongan yang macam mana? Kita merasakan sokongan kita tak dirasai. Tetapi kenapa setiap kali video-video penting disebutkan Malaysia? Dan jangan jadi bahasa nak berperang jadi Zionis. Kita ni terlampau kuat nak berperang, kuat nak berjihad. Kita pergi khianat saudara-saudara kita yang sebenarnya menyokong. Itu yang kata tadi, buang hal politik, tetapi satukan. Kenapa? Kalau kita lihat di Gaza, tebusan boleh senyum dan seronok sampai menggetarkan pihak musuh. Kenapa kita pula ambil tempat menjadi Zionis yang tidak bersatu dan memecah? Ingat, mereka mahu pecah belahkan kita. Jihad kita menyokong. Bermula daripada rumah. Bermulalah daripada masjid, komuniti, sekolah, universiti. Sampailah kita bawa sokongan kepada peringkat kerajaan. Tekan dan terus buat sokongan yang padu. Saya mahu memanjangkan bicara kita. Kenapa rancangan ini begitu singkat sekali? Tetapi apa bukan buat, inilah fikrah untuk memberi kesedaran. Tetapi bukan mengulas, mencari ataupun solusi kepada perdamaian, tapi memberi kesedaran. Harapan yang ada kepada tanah Palestin, Ustaz. Kita doakan supaya Allah Ta'ala beri keselamatan, Allah Ta'ala pulangkan semula Al-Quds kepada umat Islam, Allah Ta'ala beri kestabilan dan keamanan kepada saudara kita, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Datuk, kata-kata akhir. Momentum diteruskan. Seperti saya kata tadi itu, perjalanan masih panjang. Jangan keluarkan diri kita daripada ruang membantu. Sama ada kita ini orang Islam, sama ada bangsa kita berbeza, tetapi buktikan bahawa suara Malaysia ini mampu menggegarkan. Buktikan, tunjukkan apa saja yang mampu dibuat. Itulah jihad yang sebenar, dan jangan lelah. Selagi mana kita tidak merdeka, selagi mana kita tidak punyai semula kemanusiaan di tahap yang betul, selagi itu kita masih berhutang kerja dan juga berhutang hati untuk membantu mereka. Setiap kali saya bersama dengan Datuk Dr. Sani maupun Sanur Azam, semangat untuk membela Palestin kembali membugar. Ini kita perlu bersama dengan rakan-rakan seperti ini dan mendengar bicara-bicara supaya timbul kesedaran dan juga keinginan kita. Yang paling penting adalah teruskan doa kita dan mainkan peranan kita, bersuara dalam ruang yang ada. Sebagai seorang guru, didiklah anak-anak kita supaya memahami isu Palestin. Sebagai ibu dan ayah, berilah didikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Pemimpin, bersuaralah dalam kalangan anda dan juga mainkan peranan masing-masing. Buat kerana lillah, kita tidak akan lelah. Kita jumpa lagi. Fikrah, saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.